Kenyataan Presiden PAS sangat mengelirukan umat Islam. Kenapa saya katakan begitu? Sebab bila mana beliau berkata cadangan DAP untuk menghadkan tempoh PMs kepada hanya 2 penggal membelakangkan Islam. Apa maksud membelakangkan Islam? Adakah ini bermaksud pada zaman Perikatan Nasional mereka juga membelakangkan Islam? Ya, rujuk Harakah Daily 13 Ogos tahun 2021 yang juga menyebut perkara yang sama untuk dibentangkan rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi menghadkan tempoh Perdana Menteri kepada hanya 2 penggal. Harakah Sinar Harian 27 November tahun 2021 juga menyebut perkara yang sama. Adakah ini bermaksud PAS pada tahun 2021 membelakangkan Islam? Perikatan Nasional pada tahun 2021 membelakangkan Islam. Suatu rang undang-undang pindaan perlembagaan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 2 penggal saja. Nampak? Adakah ini juga bermaksud hukum itu ditentukan oleh hanya lidah Presiden PAS, bukan nas daripada Quran, bukan nas daripada hadis, bukan juga daripada ijma' ulama'. Hanya kata-kata lidah Presiden PAS ini yang sentiasa akan ada khilafnya. Nampak? Dan ini sangat bahaya bagi mereka yang tidak ada ilmu, bagi mereka yang tidak mengkaji dan menganalisa. Dulu boleh, sekarang tidak boleh. Dulu halal, sekarang haram. Apa ni? Apa ni? So tuan-tuan dan puan, tolong tanya dengan diri sendiri yang mana satu yang betul. Kalau pada tahun 2021 itu betul, bermaksud kenyataan Presiden PAS hari ini adalah salah. Kalau kenyataan pada tahun 2021 itu salah, saya nak tanya tuan-tuan dan puan, di mana kenyataan Abdul Hadi Awang yang mengatakan pada tahun 2021 PAS membelakangkan Islam, pada tahun 2021 Perikatan Nasional membelakangkan Islam. Nampak? So, JAKIM, jangan hanya tengok saja ini waktu untuk panggil Presiden PAS, buat muzakarah, bincang, tentukan apa yang betul dan apa yang salah. Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, mana yang betul dan mana yang salah. Jangan dibiarkan perkara ini berlarutan sehingga akan jadi sebagaimana berlakunya amanat Abdul Hadi Awang yang bila ditanya dengan Presiden PAS tentang peristiwa Momadi, maka dijawabnya itu soalan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.